Weh, Bo. Tadi aku nak masuk sekolah. Pak Gad halau aku, weh. Halau kau? Pak Gad mana pula? Alah, Pak Gad mana lagi? Yang jaga pagar sekolah tu lah. Itu kan pagar sekolah dalam kita kat sebelah. Kita sekarang kan dah masuk sekolah menengah. Apa benda lah kau ni? Oh, patutlah semua orang dalam tu kecil-kecil. Nasib baiklah salah masuk sekolah rendah. Kalau tadika, lagi malu. Oh, itu semalam. What? Alamak, matilah aku. Kerja sekolah tak siap lagi. Bo, pinjam kerja sekolah kau. Nak buat apa? Buat apa lagi? Aku nak tiru lah. Apa ni? Mana boleh tiru? Kalau sama nanti, kantorlah dengan cikgu. Alah, boleh lah, Bo. Aku bukan sengaja tak nak buat. Tapi sebab hilang. Apa benda yang hilang? Pen kau hilang ke? Bukanlah. Semangat aku yang hilang. Dah lah, aku bagi tahu cikgu. Masaklah aku. Peninglah kepala aku. Tak tahulah nak beli makan apa. Kenapa? Kau dah kenapa pening-pening ni? Kat kantin pun muka stres. Relax lah. Tak ada lah. Aku pusing lah fikirkan benda ni. Yelah, kau fikir apa? Kau tak pelik ke? Kalau kita beli makanan yang mahal-mahal pun, last jadi kaya je. Rugi je aku beli makanan mahal. Baik beli makanan yang murah je. Patutlah kepala kau botak. Asyik fikir benda bukan-bukan je. What? Alamak, lambat lagi aku masuk kelas. Nasib baik sempat. Woi Amir, baik kau bangun sekarang. Kau nak apa, Duan? Kau bangun je lah. Jangan sampai aku marah nanti. Faham tak? Kau dah kenapa suruh aku bangun? Tak puas hati ke? Masalahnya, ini meja aku. Dan kelas kau pun kat sebelah. Dah lah, aku balik je lah. Bo, dengarlah sini, Bo. Apa benda? Jangan bisik lah, Amir. Kau nak apa ni? Cikgu nampak nanti. Aku lupa bawa pen lah. Kau ada pen lebih? Hais, habis tu kau datang exam bawa apa je? Aku bawa harapan mak bapak aku je ni, Bo. Kau gunalah harapan tu buat tulis jawapan. Selamat pagi semua. Saya nak ambil kedatangan. Jawab kalau saya sebut nama ya. Bo ada? Saya, cikgu. Apaan ada? Ada cikgu. Obat? Saya pun ada. Rahim? Saya datang, cikgu. Okey, yang ni pula. Amar? Amat tak ada, cikgu. Saya Kotu. Amir. Omar? Omar pun tak ada, cikgu. Nama saya tu Kot. Amir. Imin? Pun tak ada, cikgu. Cikgu salah sebut tu, cikgu. Saya Amir lah. Baiklah. Awak ni siapa sebenarnya? Tak apalah, cikgu. Anggap je lah saya tak hadir.
Yeay, lepas ni kelas PJ. Bo, kau nak main apa? Kita main Roblox lah. Kau ni buat kelakar pula. Kita main bola lah. Boleh je, tapi aku nak jadi striker. Zoom! Kamu berdua nak pergi mana ni? Pergi Padang lah cikgu. Kan PJ sekarang. Oh, tak. Cikgu PJ kamu tak datang. Jadi, saya yang nanti. Dan kelas PJ tak ada je. What? Semua masuk kelas balik. Kita belajar subjek matematik. Dah, tunggu apa lagi? Pergilah masuk kelas. Hari ini kita belajar tentang ikhlas. Jika kita berbuat baik, kita mestilah ikhlas. Dan jangan harapkan sebarang balasan. Kena niat kerana Allah. Faham ya? Ustaz, saya ada soalan. Minggu lepas, saya minta RM5 dari Bo nak beli makanan. Maksudnya, saya tak payah bayar lah kan? Sebab Bo kena ikhlas. Okey, Ustaz nak tanya, Bo. Duit tu kamu bagi pinjam atau kamu belanja dia? Saya bagi pinjam lah Ustaz. Sebab dia cakap nak pinjam. Tak cakap pun suruh belanja. Kalau macam tu, kamu kenalah bayar bang. Sebab hutang wajib dibayar. Ha, dengar tu Apan. Tunggu apa lagi? Bayarlah cepat. Aduh, sakit perut lah pula. Ni mesti nasi lemak pagi tadi ni. Bo, kau nak pergi mana ni? Aku nak pergi tandas lah. Kau keluar kelas ni, ada kebenaran ke tak? Mestilah ada. Kalau nak pergi tandas, kena bayar kat aku RM2. Apa pasal pula? Aku kan abang kawasan sekolah ni. Bayar je lah kalau tak nak kena pukul. Yelah. Aku nak bayar lah ni. Bayarlah cepat. Sabarlah, tak boleh sabar ke? Cepatlah, RM2 je pun. Relax boleh tak? Duan, belakang kau ada lipas lah. Ni, bas. Lipas. Nak bully orang konon, tapi dengan lipas pun takut. Tak sabar aku nak balik nak main ML ni. Kau ni asal balik ke main ML? Masalahnya, mana bel sekolah ni? Lambat pula datangnya. Itulah dah pukul berapa ni? Tak sampai-sampai ni. Sampai pun. Cepat naik. Buang ambil, cepatlah naik. Lambatlah korang ni. Abang Hussein yang datang lambat, kami pula yang salah. Dah, jom kita gerak sekarang. Bo, ambil. Sebelum hantar korang balik, aku nak singgah kedai kejap nak beli barang. Okey Bang Hussein, tapi jangan lama sangat sebab saya nak buat homework ni. Saya pula nak main ML Bang Hussein. Yelah, sekejap je ni pun. Korang sabar je lah kejap. 6 hours later. Dah malam. Bang Hussein, kita kat mana ni? Lan, kan aku cakap nak singgah kedai sekejap. Yelah, tapi kenapa dah malam? Kedai tu kat mana? Kedai kan negeri Perlis lah. Apa ni Bang Hussein? Tahun bertukar, silih berganti. Kita
Kita bersama mengharum hari. Pagi ke petang tak kenal jemu. Melakar kisah di waktu lalu. Bila